Woi Jack, kau penipu, pendusta. Kau dah kenapa? Demam? Hari tu kau kata ada full set remote audio untuk satu kereta. Ha, betul lah. Minggu lepas aku pergi macam-macam kedai tau. Aku nak cari remote audio system tu lah. Tapi dia orang kata tak ada untuk kereta aku. Serius lah tak ada. Kau cari untuk kereta apa? Kereta Ativa bini aku. Sebab bini aku tu dah lama komplain bunyi tak sedap lah apa. Aku nak tukar lah untuk dia. Lah, cari untuk Pro 2 ke? Memang confirm lah tak ada. Rainbow tak keluarkan lagi untuk Pro 2. Kalau kau pergi Jerman sekalipun, memang takkan ada punya. Lah, asal kau tak bagi tahu aku? Ha, itulah kau. Malu bertanya. Ha, malu dapat, penat dapat, apa pun tak dapat. Habis tu, untuk model apa je sebenarnya remote audio ni? As far as I know lah yang ada BMW, Mercedes, Honda, Toyota, Tesla, BYD dengan Proton kau tak salah aku. Ha, itu pun tak semua model lah ada. Yelah kan, barang premium. Kena buat R&D betul-betul lah. Oh, ya ke? Ingat sama je semua kereta. Weh, bukan kau ada Proton X50 je? Kau pakailah Rainbow punya sistem tu dekat S15 kau. Lepas tu kau swap lah kereta dengan bini kau. Apalah susah sangat. Kalau pakai kat S50 aku, baik aku yang pakai. Buat apa aku bagi bini aku? Aku nak agak bunyi sedap. Tapi S50 memang ada set rainbow system ni? Ada. Tapi Jack, boleh tak kau bawa aku pergi dengar dulu depan-depan? Barulah aku rasa yakin nak pasang kat S50 aku nanti. Boleh? Geli siang kau. Alah, boleh ha. Nanti lah. Tengok lah minggu depan macam mana. Malam ni aku nak balik awal. Bini aku dah boleh semayang.